Kenapa saya ada bekas Nutella yang begitu kecil? Oh, tidak. Ya, pasti. Sebab saya ada saiz sederhana. Apa itu, Britney? Air burn water noodle. Baik, saya dapatkannya. Mari kita mulakan dengan saya. Saya ada sudu kecil dan saya akan makan dengannya. Betapa enaknya. Mari kita coba lagi. Oh, iya. Ini sangat bagus. Saya suka. Dan saya ada idea. Kita masukkan sudu dalam balang, tambah sedikit semburan pembeku. Dan sekarang kita keluarkan dan lihat, saya ada ais krim Nutella coklat. Hebat. Sangat sedap. Oh, wah, sekarang giliran saya. Mari kita coba. Saya ada sudu yang lebih besar. Oh, ya, manisnya dan sangat sedap. Sedapnya. Saya tidak pernah makan dengan sudu ini sebelum ini. Oh, ya, memang sedap. Saya perlu mencuri sedikit dari Quentin. Dia takkan perasan pun. Hei, apa yang berlaku? Sudu terbang. Hei, Nutella saya. Sam, awak pencuri. Awak curi Nutella saya. Saya nampak semuanya. Itu tak adil. Cukuplah. Saya akan berpaling daripada awak dan makan sendiri. Sudah habis ke? Oh, tapi masih ada sisa Nutella di dinding. Jadi saya akan tambah sedikit susu ke dalam balang. Kacau dengan sudu. Hebat. Dan tuang ke dalam gelas. Sempurna. Sekarang saya ada koktel coklat. Mari coba. Wah, sedap. Apa ini? Sam, adakah kamu sedang minum koktel saya lagi semasa saya tidak melihat? Oh, cukup. Ini milik saya. Saya ada idea untuk gurauan. Tukar kepada sos Tabasco yang panas. Hah? Apa itu? Mulut saya terbakar. Saya rasa tidak sedap badan. Haha, tak mungkin. Sam, saya akan sibuk sekarang. Pergi dari sini. Saya ada sebalang besar Nutella dan saya perlu minum semuanya. Ya, sedap. Saya suka pis coklat. Oh, ya. Saya sedia untuk minum Nutella saja tanpa henti. Dan saya ada idea. Mari kita ambil Nutella Britney. Oh, ya. Idea yang bagus. Dia ada segala-galanya. Sangat sedap. Saya minum semuanya. Heaven tak pernah makan apa-apa yang lebih baik. Kita berjaya, kawan-kawan. Mari kita teruskan. Oh, betapa kecilnya petakis ini. Agak pedas, kan? Kita perlu berhati-hati. Tapi Britney ada pick size sederhana. Ia akan lebih pedas. Lihatlah Quentin. Dia paling kurang bernasib baik. Dia ada beg kerepek yang besar dan sekarang dia akan memakannya semua seorang diri. Saya tak boleh bayangkan. Sam, anda mulakan. Baiklah. Mari kita cuba. Oh, ada serpihan kecil di sini. Tapi mungkin ia tak akan begitu pedas. Oh, tak mungkin. Ia betul-betul pedas. Saya tak dapat menahan rasa terbakar. Letusan akan bermula dari mulut saya. Oh, saya beringin Mr. Apa seperti nega. Tapi buat sekarang saya. Semuanya dalam asap. Dan jika Anda mendapat reaksi itu dari set sip yang begitu kecil, apa yang akan berlaku kepada saya? Saya takut. Oh, tidak. Mari kita coba. Ia menakutkan. Tidak. Oh, saya tak boleh kawal. Oh, Britney, kamu akan bakar saya. Oh, tolong. Semuanya akan terbakar. Britney, hentikan. Saya tak boleh kawal. Saya akan tutup mulut. Dari telinga? Serius? Baiklah. Saya akan bantu awak dengan alat pemadam api ini. Oh, terima kasih. Betulkah? Jadi mula-mula awak cuba bakar saya dan sekarang awak curahkan air ke atas saya? Maaf, Quentin. Namun, sekarang giliran kamu. Hai, baiklah. Sekarang saya tidak nak rawat star. Saya perlu mengubah soda. Oh, tidak mungkin. Betapa besarnya set chip ini. Saya harap saya tidak terbakar. Saya sangat takut. Saya benci makanan pedas. Oh, ayo, makanlah. Apa yang akan berlaku kepada Quentin? Tidak mungkin. Saya tak boleh elak. Oh, ia semakin besar sekarang. Ia akan meletup. Tidak, selamatkan diri. Saya ada sedikit gula-gula getah hubba-bubba dan ia membuat saya menggigil. Saya ada gula getah berperisa brokoli. Ia menjijikkan.
Oh, ia juga package yang biasa-biasa sahaja. Bagaimana saya nak makan semuanya? Saya ada sebahagian besar gula-gula getah klasik. Saya suka itu. Hebat. Akhirnya, nasib menyebelahi saya. Tapi pertama, Quentin. Baiklah, mari kita cuba. Ada sekeping gula-gula getah yang sangat panjang di sini. Saya harap tiada apa-apa yang terjadi pada saya. Secara keseluruhan, ia sedap. Agak baik. Tak banyak yang tinggal. Oh, ia semakin sejuk. Biar saya tiupkan gelembung. Oh, ia semakin sejuk sekarang. Snack mingin Quentin sudah beku. Ini perlu diterusin dengan cepat menggunakan pembakar. Sam, jangan risau tentang Quentin. Saya akan selamatkan dia. Brittany, berhenti. Cukup, sudah. Quentin sudah terbakar. Oh. Ya, melalui suhu dengan cepat tidak baik. Apa yang telah kamu lakukan, Brittany? Halat kurang ada cobaan, Mama. Baiklah, sekarang giliran saya. Dan saya tidak mau makan langsung. Saya tak boleh menghadapinya. Boleh. Tidak, boleh bantu saya. Mana mungkin? Keluar dari sini. Tidak. Awak yang dapatkannya, awak yang kena makan. Tak mungkin. Apa yang kamu buat? Apa? Ia sangat menjijikkan. Saya tak nak makan lagi. Baiklah, biar saya tiupkan belon. Ia menjadi lebih teruk. Apa yang terjadi dengan dia? Saya tidak tahu. Sam, giliran kamu. Oh, ya, saya menunggu. Dan sekarang giliran saya. Oh, ya, saya sangat suka gula-gula getah. Betapa sedapnya. Dan gelembungnya jadi hebat. Ya, hebat. Betapa menariknya untuk saya memakannya. Dan saya ada idea. Cepat-cepat cedok ke garpu. Kita akan guna gerudi untuk itu. Ia sungguh hebat. Sekarang, biar saya cuba. Saya tak sangka kunyah gula-gula getah boleh sebegitu menyeronokkan. Barang yang sedap. Apa yang sedang berlaku di sini? Oh, gula-gula getah yang lazat. Sam, boleh awak kongsi dengan saya? Tiada cara. Aku renir dari Sam sekarang, Sam. Jadi saya buat gurauan untuk kamu. Tukar gerudi dan putar ke sebelah yang lain. Apa yang berlaku? Gula-gula getah terbang ke merata. Ya, dan sekarang ia terbang ke raya kita. Sedap. Bagaimana ia boleh dihentikan? Oh, tak mungkin. Tiada apa-apa yang tinggal. Ayolah, semuanya bersiapa. Dan saya perhapuskan sisa-sisa ni. Wah, ini satu cabaran. Makanan besar, sederhana dan kecil. Hebatnya. Masanya untuk mula mencuba. Siapa yang akan mula dulu dengan jeli tembikai? Sudah tentu. Cukup untuk saya kerana saya dapat botol yang paling kecil. Oh, ini memalukan. Baiklah, mari kita mulakan. Buka penutupnya. Botol kecil perlu diperah dengan tangan kecil. Haha, betul tak? Dan ia akan... jeli madu sedang keluar. Ia sangat lazat dan ia sangat hebat. Kawan-kawan, ini sangat enak. Sedap. Oh, saya tak boleh berhenti. Tiada apa-apa yang tinggal. Apa itu dalam mulut saya? Biji tembikai? Oh, apa yang harus saya lakukan dengannya? Oh, betul. Saya akan letakkan di dalam pot untuk menanam tembikai. Baiklah, sekarang kita siram sedikit. Bagus. Mari kita lihat apa yang tumbuh di sana. Wah, sebiji tembikai kecil telah tumbuh. Kawan-kawan, lihat betapa cantiknya ia. Ini perlu dikeringkan dengan segera. Ia sangat sedap. Oh ya, sangat baik. Saya suka. Serius, saya terkejut. Lihat, sekarang giliran saya untuk mencoba jeli ini. Buka. Tekan botol itu. Wah, di situ. Sangat keren. Sedap. Ia rasa sedap. Oh, saya perlukan lebih banyak jeli. Sedapnya. Susah nak berhenti makan. Ayo, picit lagi. Oh, sedapnya. Tunggu, mulut saya penuh dengan...
Quentin, apa yang awak buat? Semua biji terbang ke arah saya. Saya perlu keluarkan sekarang. Tetapi sekarang giliran saya untuk mencuba jam ini. Botol ini sangat besar. Tanggalkan penutup dan tekan ke bawah. Ia tidak berfungsi. Botol ini terlalu besar untuk saya. Saya tak boleh picit keluar. Apa patut saya buat? Oh, saya ada idea. Saya ada pancutan dengan saya. Dan sekarang saya hanya perlu memasukkan ke dalam botol. Kemudian jam akan mengalir sendiri. Tengok, kawan-kawan. Hebat, kan? Ia sudah bermula. Ia kelihatan begitu sedap. Oh, tapi susah untuk makan. Tapi saya ada idea lain. Biar saya ambil straw. Ia sangat Baiklah, Miley. bagus. Adakah anda fikir ini? Perkara yang sama? Sudah tentu. Baiklah, tak apa. Saya boleh berkongsi. Saya tak kisah. Sedapnya. Tunggu, Kamu telah apa? merosakkan Apa yang sesuatu. berlaku? Kawan-kawan, Adakah perhatikan anda nampak? Kami dilumuri jeli tembikai memang kelakar. Oh wow, betapa lucunya. Lihat sendiri, ia adalah permainan pelbagai gangguan, permainan paling seronok sekali. Muat turun sekarang melalui App Store atau Google Play. Go main bersama. Dan berseronoklah. Apa yang kamu ada sekarang? Saya terkejut. Yehubi. Babuba, Quentin telah... Yang playing kite. Tahu yang Itu baldi besar. Hebat. Anda pasti boleh dapatkan banyak ini. Mari kita mulakan dengan sedikit. Sudah tentu baldi Ya. ini. Ya, saya tahu. Mari kita coba. Itu boleh lempar semua mie terus ke dalam mulut saya. Sedap. Dan saya boleh tiup belon. Sebab ia adalah gula-gula getah. Seronok. Awak dah tengok ini? Hebat. Kecuali dah langsung tidak kenyang. Tidak, ia sangat... Oh, Timur. Betul. Mari cuba mie saya. Saya tidak perlukan perkakas. Saya boleh makan semua begitu sahaja. Ia sangat lazat. Oh, dan saya suka. Biar saya potong beberapa mie. Sekarang saya boleh makan selebihnya semasa Sophie tidak melihat. Oh, dia akan fikir dia telah makan semua mie sendiri. Sedap. Tunggu, apa? Dah habis. Clinton! Apa? Maaf, saya tidak sengaja. Oh, apa yang telah kamu lakukan? Baiklah, sekarang sekurang-kurangnya saya boleh tiup gelembung. Lihat! Walah! Lihat betapa hebatnya hasilnya. Saya boleh membuat patung. Baiklah, seperti itu dan tadam. Ia anjing belon. Boleh saya main dengannya? Hebat. Oh, comelnya. Comelnya budak. Doug. Kecuali saya masih tersinggung kerak. Dan saya akan menafikan untuk kelembaran itu kepada awak. Apa yang kita Mungkin telah lakukan? tidak. Saya berlumuran Itu dengan adalah balas beberapa... Dendam. Haha. Bolehkah ia datang sekarang? Busuk. Yang bagus. Baiklah. Ya, anda betul, kawan-kawan. Sekarang giliran saya. Oh, ya. Sangat saya sedap. suka. Miley, waktu dengan lebih Awak berhati-hati. Oh, Maaf, saya minta maaf. terakhir saya sudah seberapa tinggi yang saya boleh sekarang? Oh, ia sangat sedap. Oh, awak betul. Saya masih ada banyak mie. Saya perlu masuk ke dalam baldi ini. Kawan-kawan, saya makan Akhirnya. semuanya. Tunggu. Maksud saya, mainkan. Wah, besar betul kan? Hah? Oh, belon udara panas. Sekarang saya ada saya punya... Dunia ini sangat cantik dari sini. Kenapa saya dapat bahagian kecil? Saya dapat bahagian yang biasa. Dan Saya ada yang paling besar. Bubums. Baiklah, awas pelukan dahulu, Sophie. saya Pergi. tahu. Saya tahu itu. Mari kita coba. Tuangkan satu bag karamel ke atas lidah. Lihat bagaimana ia bersinar. Saya suka. Cuma saya tak ada banyak yang tinggal. Oh, idea itu. Saya akan tuang baki karamel ke dalam segelas air dan saya akan buat air limau. Hebat! Minuman keras sangat menarik. Saya patut mencubanya. Wah, kelihatan ajaib. Biar saya cuba. Baiklah,
Sedap. Miley, giliran awak sekarang. Oh, hebat. Mari teruskan dengan saya. Tuangkan karamel di atas lidah. Oh, dan ini adalah penghisap biji. Oh, ya. Betapa menarik. Saya benar-benar suka. Kecuali ia meletup dengan kuat di dalam mulut saya, kawan-kawan saya tak dapat menahannya. Oh, Miley, hentikan. Tidak, tutup mata kamu. Sudah selesai. Semuanya baik-baik saja. Tetapi ada sedikit lagi di atas meja. Satu idea terlintas di fikiran saya. Saya akan buat bentuk hati. Oh, comel. Ia adalah idea yang hebat. Tapi Saya ada saya satu akan jari dan janji sentuh lagi. karamel ini. Tidak, hati saya akan terbakar. Oh, tidak. Soalan. Kamu bakarnya. Kenapa kamu buat begitu? Hei, Sophie, siapa dalam karamel saya? Jangan sentuh. Saya akan makan semuanya sendiri. Saya perlukan corong. Sekarang masukkan ke dalam mulut saya dan tuangkan karamel. Sudah tentu. Ini dia. Oh, ya. Tunggu. Apa yang sedang berlaku? Oh, tidak. Gadis-gadis, tolong saya. Wah, betapa cantiknya pertunjukan bunga api ini. Ya, memang betul. Quentin, awak memang kelakar. Lihat awak. Sila suka.